Assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara kita nak buka steering Proton Izora. Okey, first kita start engine dan kita make sure tak ada sebarang lampu-lampu. Okey, kalau kata dia dah okey, kita test dulu. Okey, horn bunyi, kita pastikan bila kita pasang nanti dia bunyi juga. Okey, seterusnya kita gunakan soket T30. Okey, ada kiri dan kanan, dia ada dua skru, kita buka dulu. Okey, satu skru sebelah kiri, satu skru sebelah kanan. Untuk Izora ni, kedudukan dia sengit sikit. Jadi kita kena angle tu sengit sikit. Jadi kalau kita tak nampak. Okey, seterusnya kita betulkan steering dan kita matikan enjin. Okey. Kita buka bahagian ni. Tarik sahaja. Okey, nampak belah dalam dia ada satu soket untuk airbag. Gunakan screwdriver flat macam ni dan kita cungkil dia. Okay, kita umpil soket dalam dan kita tarik sahaja. Okey, jadi macam tu. Okey, selesai. Seterusnya kita buka satu soket saiz 17 kat dalam. Okey, seterusnya kita ambil satu marker ke apa ke, kita tanda sikit supaya bila kita pasang nanti kedudukan dia tak sengit. Seterusnya kita ketuk sahaja untuk kita nak cabut steering. Okey, seterusnya nampak dah tercabut. Okey. Okey, sorry, ada satu soket horn kat belakang. Kita tarik juga. Okey, jadi sekarang saya akan balut balik steering ni. Dan yang ni memang owner sudah pesan dah, dia kata dah patah. Jadi saya akan repair balik, saya akan gam balik untuk bagi dia lekat balik macam tu. Dan kita akan cat terus sebenarnya. Okey, terima kasih, semoga bermanfaat.